pagi, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah Kapten anda. Masa adalah 8.30 pagi. Penerbangan ke Awan Danya akan mengambil masa 55 minit. Cuaca kelihatan amat baik sekali. Kami ingin mengucapkan terima kasih kerana memilih penerbangan ini. Kita akan berlepas sebentar lagi. Hari-hari yang ku alami, ada satu yang perlu ku kecapi. Bagai layang-layang yang putus tali, akan ku teruskan mencari siapakah diri ini. Ku ingin terbang tinggi di awan bersama bintang, bersama bulan. Ku ingin genggam sang mentari. Ku ingin bermain di tepi pelangi. Ini impianku, inilah caraku. Tiada yang lain yang lebih ku mahu. Kamu kira betul mau jalan sini? Kau faham? Alah, aku nak tolong aku boleh tak? Tersendat ni bodoh. Tolong aku. Tarik aku. Tarik kaki aku lagi. Kaki mana? Kaki itulah bodoh. Aduh, tidak. Aku tergoda saja. Oh, ibu. Mana ibu kau? Mana? Dari Trump ada. Kata Indah ada. Setelah mendengar kes ini, selama 9 bulan 10 hari, mahkamah telah menolak semua rayuan awak atas kes menggagalkan percintaan Iman dan Hana dan sanggup menjadi orang yang ketiga dalam senyap. Dania binti Rahman, di atas Akta 916, kes jenayah pramugara dan pramugari, anda dijatuhkan hukuman tidak dibenarkan menjadi FA selama awak hidup dan patut menjauhkan diri anda daripada Hana dan Iman sejauh 2 marhalah. Hah? 2 marhalah? Drama dekat Astro. Ya. 2 marhalah tu berapa dalam kiraan sistem metrik? Alah, 2 marhalah dalam batu 120 batu. Dalam metrik lebih kurang 312 kilometer. Daddy, dekat rumah Daddy lah. Kat sini, Tuan Hakim. Tapi Daddy, Dania tak bersalah. Kenapa dia dihukum macam tu sekali? Saya bantah. Saya tak setuju. Saya tak bersalah. Ya. Keputusan Mahkamah Muktamad. Anda tidak boleh jadi FA. Mu faham tak? Aku muskil lah dengan abah kau tu. Aku mana ada skandal ni, Man. Masalahnya, Hana memang tak nak kau dekat dengan Iman langsung. Kau nak ke dia tikam kau? Jadi kau terima je lah Ya. Tapi aku dah lama nak jadi FA tu kan. Cita-cita aku. Alamak. Cita-cita aku. Kau pun tahu kan. Alah, nak buat macam mana? Kau dengar kan dia aku cakap apa tadi? Dah lah, kau terima je lah Kau sakit jantung ke? Belum lagi. Iman telefon. Ya. Ini apa ni? Macam Transformers ni. Transformers ni buat ni.
Macam tiba orang gila ni abang. Adik kita ke ni? Dia dah lupa ke ni? Oh, H1N1 dah habis Bukan itulah. Oh, hari ni public holiday. H1N1 memang dah habis. Kau ni gila tu bila nak habis ni? Ha? Hari buat hal. Jom. Kocek sikit. Lemah pun. Dia lupa Dia dah 2 bulan jadi penganggutur hormat tau. Ni pakai baju cantik ni macam mana? Ni kerja kat mana ni? Ada kerja tu? Loh. Ha. Kau empom ni job. Berani, you isi, you duduk situ dulu. Lepas tu you tunggu my staff panggil. Okay. Sherin Mustafa? Okay, sila ikut saya ke dalam. Baiklah. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Alamak. Ba! Ya. Ba, tengoklah kereta ni, Ba. Tak boleh start dah ni. Ni nak cepat ni. Tengoklah kejap. Dia tak boleh tengok kerja. Bang, cepat, bang. Sini lah. Saya bayar. Cepat. Kecoh lah. Kecoh apa? Hari-hari buat hal kita ni. Belum je. Kau tengah siang tu pakai ni, Dek. Baik, sikit mula. Cepat tengoklah. Bah, ni kan lambat ni. Bah, suruh dia bagi cepat sikit. Cepat. Lincah. Cepat. Sabarlah. Alah, tengoklah tu. Kereta ni hari-hari buat hal lah. Cepatlah, bang. Boleh lah. Sorry adik, time-time ni pula kita rosak. Alah, memang tak boleh. Tak apa, Dek. Tak apa. Ni. Abang Cik, settle kan? Okey? Adik cepat kan? Cepatlah. Dah lambat dah ni. Nah, ambil ni. Naik motor. Adura. Kita rosak. Balong. Baik. Nah. Tu lah. Alah, hilanglah kewanitaan dah. Ni anak motor ni, bang.